buat lawak tak senonoh terhadap Fazura. Netizen gesa kontrak Lan Pet Pet dihentikan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Tindakan ahli kumpulan senario, Lan Pet Pet yang didakwa melontarkan lawak tak senonoh terhadap pelakon Nur Fazura, kini mengundang kecaman hebat netizen, malah ada yang menggesa agar kontraknya ditamatkan. Isu itu tercetus selepas satu potongan klip siaran langsung di TikTok tular memaparkan Lan atau Mazlan Ahmad, 57, menghadiri sesi perjumpaan bersama peminat bagi sebuah jenama pakaian yang turut disertai Fazura. Dalam sesi berkenaan, seorang peminat bertanya mengenai perancangan perkahwinan Fazura, namun aktris itu menjelaskan beliau tidak mempunyai masa untuk memikirkan soal jodoh buat masa ini. Soalan tersebut bagaimanapun menarik perhatian Lan yang kemudiannya memberi respons berunsur double meaning, sehingga menimbulkan rasa kurang senang ramai pihak. Hampa tunggu Sat, bagi dia, kering, dahulu. Baru 2 tahun, bercerai, bagi masuk 3 tahun bagi dia ketat sikit. Katanya, susulan kenyataan itu, ramai netizen tampil mengecam dan menyifatkan gurauan tersebut sebagai tidak wajar, tidak sensitif serta mencemarkan maruah seorang wanita. Ada juga yang berpendapat lawak sedemikian melampaui batas dan tidak sepatutnya dilontarkan secara terbuka, sekaligus mencetuskan gesaan supaya tindakan tegas diambil terhadap Lan Pet Pet, memandangkan dia kini merupakan duta kepada jenama pakaian raya terkenal.